Daun dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Dan asal nak warna lain, sampai dekat kedai jadi warna lain. Persiapan raya buat masa ni dah berapa peratus dah? Dah 60% lah kot. 70%. 60%. 0%. Dah ready sebelum puasa lagi. 80% dah tinggal cari slipper je lah sebenarnya. Saya tak ada sediakan apa-apa. Semua serah kepada orang rumah je lah. Apa supaya tak terganggu. Pak bulan puasa nak bawa daun jalan kan susah kan? Sebab 0% tak ada baju raya lagi. Warna pun tak decide lagi last minute. Untuk diri sendiri itu tak adalah. Kita lebih utamakan untuk persiapan anak-anak dan juga rumah kan. Dah ready lah. Cuma kuih-kuih raya belum beli lagi. Tim nasi impit ke, lemang ke, ketupat? Tim lemang. Ketupat. Lemang. Simpit. Ketupat palas. Simpit. Kuih raya apa yang wajib ada? Kuih dahlia. Batang buruk. Kuih semberit. Ikut pada favourite anak-anak lah. Kalau favourite madu kita buat sendiri. London lah. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Zahir batin. Semoga kami dimaafkan dan tak jemulah bersama dengan kami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri pada tugas-tugas Prodata dan juga rakan-rakan beragama Islam. Semoga semuanya sihat sejahtera dan dapat menjalankan ibadah Hari Raya Aidilfitri bersama kaum keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran, tetangga dan seluruhnya masyarakat Islam di Malaysia. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Mana yang nak pulang ke kampung, hati-hati dalam perjalanan. Kalau mengantuk, please tidur dulu. Sekali tak jumpa bini baru.